Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat cikgu tentang saya Kruti TVPSS? Okey, mengikut apa yang cikgu nampak tadilah, alhamdulillah Muhammad Ammar ni cikgu pandang seorang yang ada berkeyakinan, boleh fokus ketika ambil gambar tu dan boleh memberi arahan yang diselang-selikan mengikut langkah step yang ada tadi. Kemudian ada bakat lah, cikgu tengok. Mudah-mudahan bakat yang ada tu boleh ditunjukkan pada masa akan datang, insya-Allah. Okey. Tahniah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri cikgu? Okay, saya Cikgu Hafiz, merakat Cikgu Siti di SK Sekeluk lah. Okey cikgu, saya ada soalan untuk cikgu. Okey. Apa pendapat cikgu tentang program ambil gambar di green screen? Okey, bagi saya program ini sangat bagus dalam memberi pendedahan kepada murid, terutamanya awak selaku cameraman hari ini. Program ini sangat bagus, memberi pendedahan pada awak cara mengendalikan peralatan-peralatan green screen, kamera, lampu dan latar skrin layar hijau. Bukan senang sebenarnya. Kemahiran ini memerlukan fokus dan juga pembelajaran yang berterusan bagi memastikan kualiti gambar yang kita ambil tu kena dengan tema, kena dengan penataan cahaya semua. Jadi bagi saya program ini sangat bagus. Cikgu-cikgu juga setiap tahun kita boleh ambil gambar secara rasmi, gambar cikgu-cikgu di sekolah, gambar murid-murid setiap kelas. Saya sangat menyokong program ini, terutama dalam memberi pendedahan kepada murid-murid mengendalikan diri program ini, terutamanya program layar hijau green screen. Tahniah Hamad. Terima kasih cikgu.